Okey, nampak ada kesan cooler di keluar. Nampak? Okey. Hai, tip 1 minit hari ni. Okey, hari ni kes aircon kurang sejuk. Tolong dengar baik-baik. Okey, siapa yang ada masalah kes aircon kurang sejuk, dah pergi buat macam-macam tapi tetap kurang sejuk. Okey, contoh ada Saga hari ni, jom saya tunjuk. Suhu last dia 10 darjah Celsius. 10 je. Normal untuk Saga ni, dia mesti bawah pada 8. Paling tak pun 5-6 darjah Celsius dalam tangan. So, kenapa dia tak drop? Ni saya nak tunjuk. Jom kat sini. Okey. Tolong zoom kat sini sikit. Dia ada masalah sikit dekat sistem penyejukan enjin dia. Okey, nampak ada kesan cooler di keluar. Nampak? Okey. Okey. 1. Nombor 2. Yang menguatkan lagi. Kenapa saya kata dia aircon dia sebenarnya normal. Yang menyebabkan dia kurang sejuk ni sebenarnya enjin dia ni panas. Ni radiator sistem dia ni, cooling system, engine cooling system ni tak normal. Tengok okey, pipe ni panas tau. Bila kita pegang macam ni, dia panas. Okey, dia panas. Tapi bila saya pegang pipe bawah, nampak? Apa pun tak rasa, saya boleh pegang. Nampak? Okey. Ini menunjukkan thermostat dia tak cantik ataupun jam. Jadi sebenarnya dia jangan buat aircon dulu. Dia kena settlekan dulu benda ni dulu. Dia kena settle cooling system engine ni dulu, baru dia boleh settle aircon. Kalau dia settle aircon dulu, masalah dia akan tengok apa tak jadi. Kenapa tak jadi? Sebab punca utamanya di sini, bukan di tempat aircon. Bukti saya kata kenapa di sini. Jom kita tengok berapa bacaan high pressure dia. Jom. Okey, bacaan high pressure dia lebih 200. Normal dia bawah 200 tau untuk Saga. Sekarang dia dah lebih 200. Okey, bacaan low pressure dia cantik. Bacaan low pressure dia bawah daripada 40, 30-40 lah. So bacaan, nampak? Bacaan low pressure dia cantik. Gas kita cukup lah, tak ada masalah. Tapi bacaan high pressure dia agak tinggi. So nampak tak? Di sini anda buatlah aircon macam mana pun, kalau tak settle bahagian cooling system engine, memang tak akan settle masalah anda. So kalau siapa yang ada masalah yang sama, tolong cek dulu part yang saya tunjuk tadi. Kalau tak settle juga, boleh bawa datang jumpa kami di Fizi Motorsport, Sunway Pro. Sebab hari ini settle.